Doa ibu ni mustajab untuk anak. Jadi tak payah buat sendiri. Macam mana? Buka tudung, duduk depan kita, jangan ludah sudah. Baca 7 kali Fatihah. Kali pertama baca sampai habis, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis, waladhdallin sampai habis. Kali kedua pun sama, baca Fatihah sampai habis, waladhdallin. Kali ketiga, 4, 5, 6 pun sama. Mai yang ketujuh baca macam biasa juga, Bismillahirrahmanirrahim, sama juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sat. Jangan terus ni. Dalam hati tu, ya Allah, jadikanlah penawar untuk ayat ni. Untuk ayat ni, jadikan penawar. Alia, ni ibu-ibu jangan meletak kat ayat tu. Ya Allah, anak aku ketegang, suamiku pun sama lagi ketegang pada anak aku. Bagi semua. Aku boleh meletak dah kat ayat tu. Tak payah sebut macam ni. Ya Allah, jadikanlah penawar untuk ayat ni. Allah Ta'ala tahulah apa yang dimaksudkan oleh hati kita. Allah Ta'ala tahu, tak perlu sebut banyak-banyak. Buat penat kita dah, kita meletak kat anak dah. Nak meletak kat ayat lagi. Dah. Sampai tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketujuh tu, diam sat. Niat hati, ya Allah, seandainya ada apa-apa penyakit dalam badan ke apa, mohon Allah Ta'ala sembuhkan. Jika ada perkara yang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk apa tadi saya kata apa? Untuk diri sendiri ke apa, semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Ikut, jangan meletak kat ayat. Mudah sambung balik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu. Jadi melawak, betul? Senang tak? Senang. Buat sendiri saja. Buat sendiri, pasal ibu kan doa mustajab untuk anak. Betul? Buat sendiri. Saya lebih suka ibu buat dekat anak daripada orang lain buat kat anak. Saya lebih suka macam tu kerana ibu-ibu yang melahirkan anak dan doa mustajab ada pada ibu-ibu. Ibu-ibu pemegang kunci doa mustajab. Sebab tu jangan kata kat anak lebih kurang, minta maaf tu. Hang ni menantang Allah, jangan kata macam tu ibu saya minta maaf tu. Ada kata aku tu. Hang ni macam-macam. Sebab tu ibu-ibu dulu bila nak marah anak dia kata apa? Anak betuah. Betul tak? Dia marah tu, tapi percakapan dia jaga. Anak betuah sungguh. Nak macam apa? Esok besar kita tak tahu. Boleh jadi ibu-ibu sebut hari ni 2025, tiba-tiba Allah Ta'ala mustajab tahun 2030. Siapa tahu? Betul tak? Jadi ulanglah doa, insya-Allah. Ulang doa ni seperti kita kayuh basikal. Bila kayuh, kita akan sampai ke tempat yang akan itu, yang dituju. Jelas?